keep on learning. Teruskan belajar, jangan putus asa. Bukan saja ilmu ekonomi, tapi juga bidang dan ekspertis kita. Kenapa? Ilmu dan keinginan untuk belajar boleh menjadikan kita biji benih yang baik. Maksud saya, benih yang baik, dia boleh survive anywhere. Dilempar ke laut, menjadi pulau. Dilempar ke darat, menjadi gunung. Dilempar ke langit, menjadi bintang. Bersama saya hari ini ialah seorang yang pakar dalam bidang ekonomi, pensyarah ekonomi NBUC daripada Fakulti Borneo Business School, North Borneo University College, NBUC. Apa khabar Encik Amri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. So beliau bukan sahaja mengajar tetapi juga aktif menjelaskan isu-isu ekonomi semasa dengan cara yang mudah dan difahami. Yang paling penting lah. Okey. Apa khabar Encik Amri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. So baru-baru ni rakyat balik kampung? Ya, saya balik kampung di Lahadatul. Oh, Lahadatul. Betul. Okay. So kita terus ke topik kita pagi ini. Boleh Cik Saiful terangkan secara ringkas apa itu ekonomi sebenarnya? Ekonomi ya, kalau kita melihat kepada definisi ya, dia adalah pengurusan sumber yang terhad untuk memenuhi keperluan dan kehendak yang tidak terhad. Okay. Mungkin kita tidak faham. The first kali itu kita belajar, kita perlu pecahkan pada dua bidang, mikroekonomi, makroekonomi. Okay. Kita lihat, mikro itu kecil. Jadi kita belajar di sana, satu individu, satu rumah, household, satu business entity, yaitu firm. Bila yang satu ini digabungkan, kita gabungkan dengan kerajaan, akan membentuk negara. Negara ini satu besar, jadi itu adalah makroekonomi. Okey. Pendengar ingin tahu apa kaitan ekonomi dengan kehidupan harian, terutama sekali macam kita di NBUC ada ramai pelajar dan kita sendiri lihat bila mereka datang ke NBUC, mak bapak bagi duit yang untuk belanja sepanjang semester tu. So kita lihat macam mana dorang berbelanja, ada yang tahu untuk mengurus kewangan, akan tetapi ada juga yang kurang tahu. So itu tujuan kita untuk hari ini, untuk memberi pendedahan agar mereka fahamlah. Mungkin dari Encik Saiful sendiri boleh bagi sedikit idea macam mana, apa kaitan antara ekonomi dengan kehidupan pelajar khususnya. Okay, begini ekonomi dia, kita boleh aplikasikan dalam rutin harian dan sepanjang hari. Okay. Saya bagi contoh. Okay. Kita pergi ke supermarket. Kita ada pilihan untuk pilih apple atau orange. Kita pilih apple dan kita tolak orange. Yang kita tolak ni, kita keyword the foregone. Things that we forgone, dalam ekonomi dipanggil sebagai opportunity cost. Rasa kita lepaskan sesuatu untuk ambil sesuatu. Bermakna bermain di intelek kita untuk bijak memilih. Sama ada keperluan atau kehendak dalam berbelanja. Itu satu. Dua, contoh pembelian. Satu unit dengan pokal. Kalau kita beli produk, satu unit, harganya pasti akan lebih mahal. Tapi kalau pokal, jadi kita panggil bulk purchase ataupun bundle, satu unit kebiasaannya lebih murah. Kenapa? Sebab kedai, the more they produce, the lower the cost. Dalam ekonomi, ini dipanggil sebagai economies of scale. Yang tadi, yang mahal, kuantiti sedikit, dalam ekonomi kita panggil this economy of scale. Bercakap tentang kenaikan harga. Okay. Boleh tahu apa penyebab kenaikan harga ini dan apa itu inflasi
Dan kenapa perlu tahu? Inflasi ya, Hmm. secara general adalah kenaikan harga barang. Secara general. Saya bagi contoh. Oke. Toh air balang Ya, kita bisa. air balang. Yang di- Dulu ya di pasar. Dulu 10 tahun yang dulu, Ah, satu cup harganya RM1. betul. Ah, Tapi sekarang selepas 10 tahun, gelas yang sama, quantity yang sama, size yang sama, tapi harganya RM3. naik RM2. Ya, naik dari kan? Selama 10 tahun. Udah sekarang. Tadi RM1, sekarang RM3. Size yang sama. Sama. Jadi itu adalah inflation secara general. Oke. Tadi ada soalan yang kedua, apa Ya. kaitan? Ya, apa kaitan dengan yang Inflation, kita tahu untuk mengawal nilai kekuatan duit kita. Sebagai contoh, kita ada jumlah duit, there's a figure of money. Kita simpan dalam amanah saham berhad, ASB. SB? Setiap tahun, berkemungkinan ASB akan bagi 4-5% dividen. Betul. Contoh, tahun tu, inflation 1%. Tapi dividen tadi, 4% kan 5. Ya. Terus lebih tinggi kan? Lebih tinggi daripada inflasi itu. Dari 3 kan? Ya. Jadi kekuatan duit kita itu nilainya lebih tinggi daripada inflasi. Inflasi. Ya betul, begitu. So, maksudnya, betul kan kalau saya salah, inflasi ini kita perlu tahu sebab kita perlu tahu kekuatan duit kita itu. Ya betul. Betul. Okay. The value of money. The value of money. Ya, the value Itu pentingnya untuk tahu ilmu pasal ataupun knowledge tentang inflasi. Ya. Okay, soalan yang seterusnya. Macam yang kita lihat sekarang, orang selalu di media-media sosial ataupun di media-media utama, selalu akan ada cerita yang keluar tentang ekonomi negara. Hampir setiap hari. Memang tidak boleh tidak. Akan ada. So, mungkin Encik Saiful boleh bagi kita apa cabaran ekonomi hari ini? Cabaran hari ini Ya, yang terkini adalah pengumuman tarif daripada Presiden Donald Trump. Okay. Pada Malaysia, 24%. Ya. Betul? Okay. Tapi daripada saya, kalau dasar tu baru diumumkan, kita jangan terlalu engage terlalu dalam. If we know the surface of the story, it's okay enough. Kenapa? Ya, kenapa? Bila dasar diumumkan, kita akan ada reaction daripada rakyat dan negara. Reaction ni, yang mengumumkan tadi itu, akan respond to the reaction. Bila dia respond, berkemungkinan berlaku adjustment dalam polisi yang diumumkan tadi. Okay. Atau kita panggil U-turn. U-turn. Okay. U-turn kan? U-turn. Macam baru-baru ni saya ada dengar ada beberapa U-turn dibuat Kan? oleh kerajaan Amerika. Betul. Setakat hari ni, podcast ini direkodkan, komputer, smartphone, dikecualikan dari tarif. Okay. Itu adjustment. Ya, U-turn. sebelum ni dia tidak cakap pun. Ya, dia tak cakap kan? Itu adjustment, lebih U-turn. Based on apa feedback daripada orang? Yes, the reaction. Jadi untuk setakat hari ni, saya boleh komen di sana saja. Okay, faham. Kita kena follow dari news setiap hari dan decision yang dibuat oleh Presiden Donald Trump daripada Amerika Syarikat. Itu cabarannya. So itu juga cabaran khususnya bagi sesebuah negara lah. Betul. Kan. Okay. Yang seterusnya, kenapa sebagai pelajar kita perlu ambil berat tentang ekonomi semasa, macam contoh yang Cik baru sebutkan tadi lah, Cik Saiful. Ini kita bercakap mengenai kebolehan pelajar. Pelajar kita satu hari akan graduate. Betul. Dan diorang akan kerja. Betul. Untuk dapat kerja, diorang mesti melalui temu duka, interview. Dalam interview, mesti ada soalan isu semasa. Dan kebiasaannya, ekonomi semasa. Betul. Sebab itu sebagai student, dia kena alert dengan isu semasa, supaya bila orang tanya, dia boleh jawab.
So akan jadi satu add-on untuk dia nanti di interview Betul, ini kita panggil sebagai exclusive value. Exclusive value kepada student. pada student. Ya. See, inilah kenapa kita perlu tahu pentingnya ekonomi semasa, pentingnya makna sebenar ekonomi itu, sebab dia satu hari nanti bila habis belajar, bukan setakat hari ini, tapi habis belajar nanti itu paling penting. Macam mana kita mau tentukan hala tuju hidup selepas habis belajar dan sewaktu bekerja. Sebab macam yang kita tahu pun, statistik pun menunjukkan yang golongan muda sekarang paling ramai yang muflis. Betul. Antara golongan yang muflis lah paling tinggi Betul. di dalam negara. So sebab tu kita bawakan topik ekonomi ini. Hari ini nampak macam berat, akan tetapi itulah hakikatnya yang kita perlu belajar daripada topik ini. Okey, baik, Encik Saiful. Kita beralih sedikit daripada soalan ekonomi, mungkin lebih kepada peribadi sikit lah banyak. Okey, macam mana Encik Saiful, perjalanan Encik Saiful tu menjadi seorang pensyarah ekonomi? Mungkin ada yang nampak macam, saya pun terinspirasi untuk menjadi pensyarah. Ya, begini. Saya start tertiary education university. Saya ambil diploma in business studies, transport di UiTM Sabah. UiTM Sabah, okey. Ketika ni saya hampir habis semester, saya masih confused untuk sambung major lah. Until I met one lecturer, saya kena mention namanya, Dr. Taufik Abdul Hakim. Itu lecturer saya, dia yang nampak potential saya dalam ekonomi. Jadi dia suggest saya sambung bachelor ekonomi. Jadi saya sambung bachelor in business economics. Di degree itu, I met another lecturer. Saya sebut namanya Dr. Abdul Aziz Karya. Both this doctor, they received the PhD. Dr. Taufik, 26. Dr. Abdul Aziz, 24. If I'm not mistaken. So young. So young. So, dorang yang bagi inspirasi saya dan guide saya dalam ekonomi. Until saya graduate, saya nampaklah karir kerjaya di SICC. Dan saya nampak NBUC perlukan khidmat pensyarah ekonomi. Jadi saya punya approach, saya interview 2 times, dan saya kena absorb to NBUC, sampailah karir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So kita lihat di sini, inilah antara orang bercakap satu peranan cikgu ataupun peranan pensyarah tu yang boleh bagi inspirasi hala tuju ke mana kita lepas ni. Macam tadi Cik Saiful kata dia lepas diploma tu dia tidak tahu hala tuju dia ke mana. Jadi alhamdulillah berkat daripada pensyarah-pensyarah, doktor yang bagi hala tuju kepada Cik Saiful, maka Cik Saiful pun nampak laluan dia, jalan dia hinggalah jadi pensyarah hari ini. Alhamdulillah. Okey, baik. Ada sedikit soalan daripada pelajar yang bertanya, saya seorang pelajar, patutkah saya mula menyimpan dan melabur? Okay. Saya cakap jawapan ini straightforward. The first step, kita boleh buat dua-dua ni, tapi dia ada step. The first step, menyimpan. How much the figure? Itu saya tidak boleh cakap lah, sebab different people have different financial strength. Betul? Kita menyimpan duit kita panggil ini emergency fund. Function dia, berlaku apa-apa kecemasan, kita guna duit ni. Contoh, saya pancing, perlu pergi klinik. Contoh, tolong family, kita guna duit emergency fund. Selepas tu, barulah kita melabur. Dan sedangkan saya melabur dulu dalam platform yang low risk, itu satu. Dua ni penting, berlesen. No license, don't go, full stop. Kira macam skim cepat kaya. Ya, skim cepat kaya itu, of course, skim cepat kaya. Lesen dari mana? Securities Commission, under Bank Negara Malaysia. That's the tips. Contohnya ya. Contohnya, the low risk investment, easy. Satu, amanah saham berat, SB,
2 tabung haji. Saya tidak dibayar oleh SB Okey. tabung haji untuk saya, Ya, tapi saya berlaku jujur dan saya cakap betul. Mula dengan low risk investment dulu. mula dengan investment. Kita bina habit untuk menyimpan dan melabur ketika usia muda. Gitu. Kita hampir ke penghujung Ya. rancangan hari ini. Boleh Cik Saiful simpulkan perbincangan kita hari ini berkenaan tentang pentingnya ekonomi terhadap kita semua. Saya simpulkan Ya. ekonomi ini adalah satu knowledge, satu bidang. Untuk kita belajar ekonomi itu, dia memerlukan filosofi juga dari pemimpin. Betul? Betul. Jadi nasihat saya, tidak ada tutur dan misi kepada semua publik yang menonton podcast ini. Keep on learning. Teruskan belajar, jangan putus asa, bukan saja ilmu ekonomi, tapi juga bidang dan ekspertis kita. Kenapa? Ilmu dan keinginan untuk belajar boleh menjadikan kita biji benih yang baik. Maksud saya, benih yang baik, dia boleh survive anywhere. Dilempar ke laut, menjadi pulau, dilempar ke darat, menjadi gunung, dilempar ke langit, menjadi bintang. Masya Allah. Okay, itu adalah kesimpulan yang cukup berinspirasi daripada Encik Saiful kita. Jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa follow kami di channel YouTube NBUC. Saya Muhammad Yusuf. Saya Saiful Amri. Assalamualaikum dan terima kasih.